samping lagi. Isteri tak ambuh tutup aurat, kuah dah suruh cara lembut, doa dah cara keras, marah sikit. Adakah saya boleh pukul ataupun bercerai? Baik. Bini ni degil. Tengok, degil sungguh lah puang. Jahat dia. Jadi suruh dengan molek tak jadi apa, larang buat dok je. Jawabnya, keras-keras dah marah tekan tak jadi apa. Tu dalam Quran dia ada tertib. Yang pertama, fa'izuhunna. Wi nasihat, baca hadis, baca ayat Quran, baca kitab, wi dengar CD, tak jadi apa juga. Jadi keras-keras ni. Nah, maka bahjuruhunna fil madaji'. Maknanya jangan tidur dengan dia. Ji, nampak degil kan? Dak baru pakai selendang ni. Gi jalan jauh pakai nak main siram bunga petang-petang ni wak dak pakai. Nah, jiran sebelah rumah duk sekodeng kok naku tengok. Malu lah kita. Nah, fahjuruhunna, jangan tidur dengan dia. Jangan tidur, biar dia tidur luar. Dengan ni kita tidur dalam bilik. Awak tahu pakai tudung ni, degil. Ni ayat Quran, fahjuruhunna ni. Jangan tidur bersama. Awak tidur luar. Atau awak tidur dalam bilik, saya tidur luar. Nak lihat rapang ni 2 malam kesik ya. Nampak kita pasang kaset-kaset bunyi atu sikit, bunyi luar. Dah ada apa? Apa? Panggil aku. Cara dia. Dia bukan cerdik kan dia. Baru tamu babi. Tak jadi apa juga, fadribuhunna, pukul ke dia. Nombor 3, last kali pukul. Tapi pukul macam bukan macam pukul lembu. Pukul bini. Macam budak-budak kan. Budak-budak kita buat rotang, dah kena dia beti, buat bunyi. Belum lewat ni. Padahal dah kena. Agak puang gitu kan. Jangan pukul muka. Pukul cubit atas punggung dia. Tak banyak isi, biar lebang gitu. Degil sangat. Tak jadi apa juga. Ada buah dia marah sekali. Ni tak baik. Kalau kita buat memang dia serik ni. Kita buat nak bini seorang lagi. Tu memang tu tak lawan dia. Memang okeylah bang, tak apa. Saya pakai tudung tak apa. Labuh 8 meter pun tak apa. Asal jangan bini. Opang tak boleh. Kalau sebut bini marah sangat dia. Padahal dia tua dah tau. Macam kain buruk dah dia. Tapi dah jenis tak boleh. Dia tak boleh. Dia memang tak boleh tu. Dia mati dah marah mula. Bini mati, orang baca Yasin dah, baca Yasin biar. Tu lelaki pun bisik, nak nikah pula kan. Bangun banyak, apa benda? Bangun dia. Mati dah. Lepas tu tak jadi apa kau, tak jadi apa kau, tak apa juga nak cerai. Boleh cerai dah kerana ini isteri tidak layak dipanggil isteri.